Tapi sekarang dia still lagi, nampak tak? Still lagi tak ada tenaga. So saya macam Bukan tak ada mood sebab dia sakit tau. Ya. Sebab tengok keadaan dia sekarang ni, and kita jalankan majlis sedangkan anak kita sakit. Faham tak? Itulah. Tapi nak buat macam mana? Perasaan dia? Fira dan Anik dulu asyik nak bergaduh, tak serasi langsung tapi hati diam-diam jatuh. Entah macam mana jodoh datang menyelip, musuh jadi cinta. Dulu benci, kini cinta paling megah, lagi lengkap bila lahir si kecil manja. Album penyeri hidup mereka berdua, dari gaduh jadi cinta, dari cinta jadi keluarga. Enik selamanya. Okay, so kita dah siap makeup. Hai Mira, apa Bimi tak sempat nak tunggu Fira siap. Itulah, dia ada kerja lain juga, ada banyak job biasa kan? Nampak tak? Muka saya ni 100% totally berubah. Malam ni Elara tenggelam sikit lah, maaf ya korang. Ada Barbie, Mami Ada Barbie, Mami fairy tale kan? Kita bawa orang kata apa? Barbie real. Oh dia. Okay, thank you so much. Okay, bye-bye. So sampai nak makeup cantik, DM je. Tapi tengoklah tarik belum-belum getak kan? Okay? Bye. Jom. Kita tengok kat luar pula. So dekat luar sekarang dah pukul around dekat pukul 5. Sekarang kita ada pemasangan backdrop dan kema. Tapi banyak juga masalah. Nantilah I cerita yang masalah. Tapi everything dah settle kot. Boleh bang? Okey bang? Okay, settle dah masalah So tengoklah setup dia macam mana. Macam korang tak tahu lagi kan, tema kita malam ni adalah fairy tale. Wow. Ya, Elara tak sampai lagi. Mama papa on the way dengan mabos semua. Nanti kita tengoklah, okey. Sekejap lagi catering pun boleh lah. Catering semua sampai. Itulah, okey. Sambung je. Saya dah tak ada mood dah sebenarnya. Ni dah pukul almost 6 PM. Sebenarnya Elara dah 4 hari demam panas. And dia sampai hari ni demam. So saya sebenarnya kalau ikutkan nak cancel everything dah. Saya dah bayar backdrop, dah beribu-ribu, homestay beribu-ribu, catering lagi kan. Tapi saya tak kisah apa benda tu. Lagi satu, disebabkan saya dah send invitation card semua. So saya macam tak apalah, insyaAllah Elara sempat sihat before majlis ni. Tapi sekarang dia still lagi, nampak tak? Still lagi tak ada tenaga. So saya macam saya tak kisah pun. Tapi mungkin video kali ni untuk tetamu walaupun contoh kalau Elara tak banyak join event malam ni, saya minta maaf sangat sebab saya tak nak paksa dia. Saya tak nak paksa Elara, and mungkin Elara keluar time, mungkinlah dia akan keluar time ambil gambar je. Of course kita nak ada gambar kenangan juga kan. Ambil gambar and wish birthday time ada kek tu je lah. Mungkin lah. So lepas pada tu kalau kita tengok dia macam tak sihat lagi, Kita orang nak bergaduh sama sendiri lah kan. kita bagi je dia rehat. So saya tak paksa dia untuk orang kata apa? Puslah. Orang kata paksa untuk enjoy majlis dia ke tak apa. Kalau dia tak sihat saya tak akan paksa. Kita orang tak ada mood untuk majlis ni sebenarnya. Ya, saya pun dah tak ada mood dah. Sebenarnya saya tak nak pun tunjuk benda ni, tapi Bukanlah sebab dia sakit ke apa. Yalah, bukan tak ada mood sebab dia sakit tau. Sebab tengok keadaan dia sekarang ni, and kita jalankan majlis sedangkan anak kita sakit. Faham tak? itulah. Tapi nak buat macam mana? Perasaan dia? Sebab kita parents kita orang dah datang, and invitation card kita orang dah send semua orang. Takkan kita orang nak cancel last 4 hari minute. kan, 4 hari before majlis dia demam. So saya harap dia sempat
Tapi ni nampak dia. Tapi it's okay. Korang doakan, saya harap lepas dia tidur ni, saya bagi dia tidur je dulu. InsyaAllah malam ni dia ada tenaga sikit. Kita celebrate nyanyi-nyanyi, ambil gambar, so settle dah. So tetamu malam ni mungkin korang, yelah yang mana sempat-sempat lah, and tak boleh nak, orang kata apa ni, nak bermesra sangat dengan Elara sebab dia memang tak sihat and tak ada mood sangat. So untuk korang yang tengok video ni pun, korang, saya harap korang jangan kecam lah. Ada lah tu yang kecam, anak sakit pun stay buat majlis. Tak, cuba korang duduk tempat saya. Anak saya sakit bukan 4 hari sebelum majlis, and saya dah send invitation card untuk semua. Saya dah book everything, and I almost habis majlis ni banyak juga dah sebenarnya. Tapi tak apalah, macam tu lah. Gitulah, saya malas nak cakap lebih-lebih, okay? So malam ni kita akan tengoklah apa yang kita boleh buat, and saya harap anak mami malam ni ada sedikit tenaga untuk enjoy the event, okay? Alright guys, so sekarang dah pukul 6.30 petang. Jom kita tengok apa je yang dah siap. Jom. So kita punya backdrop dah hampir siap, nampak tak? Tada! And kita ada decoration juga, Kam. Ni decoration table kan? Decoration, dia akan deco semua table kita, tema-tema fairy tale. So siapa yang nak deco table ataupun untuk dinner ke, untuk surprise ke, boleh contact Aurel Decoration dekat TikTok. So korang boleh tengok dekat dia punya TikTok. So kejap lagi kita tengok finishing. Ni baru nak siap tau. Bukan baru nak siap, baru nak buat. Kejap lagi kita tengok finishing dia macam mana. Okay, come. Okay, so kat sini kita ada dewan juga. Dia kecil je, event space yang kecil je. Muatlah dalam berapa puluh pack, dalam 40-50 pack macam tu lah. So kita tengah set up dessert table dekat sana. Belum siap lagi, kejap lepas dia siap kita akan tunjuk. And dalam ni agak bersepah lagi sebab kita setting barang tengok kat luar ni apa semua. So agak bersepah lagi. Kejap lagi bila semua dah siap kita akan tunjuk. Sekarang dah pukul 6.30. Orang tetamu datang around 8 macam tu lah, insyaAllah. So macam yang saya cakap, kita tak tahu macam mana Elara malam ni, tapi saya harap sangat malam ni tiba-tiba keajaiban Allah bagi tenaga and kesihatan yang baik untuk dia malam ni, and supaya dia boleh enjoy dia punya birthday party. Okay, amin sangat-sangat. Okay, jom. Alright gang, so saya take over sekejap. Untuk sekarang ni mostly dah 80% lah aku rasa, 80% daripada sekarang. Boleh tengok. Okay, ini Bella Nut Pancake. Nanti Fira akan tunjuk lagi lah, and tunggu dia siap dulu baru kita tunjuk yang full punya. Ini dessert. Dessert. Okay. Korang yang cari dessert, korang panggil apa? Dessert ke? Table dessert. Dessert Dessert table. Kalau cari dessert table, korang boleh DM Naris Sloyang. Sloyang. Nars Sloyang. Sloyang. Yang seluyang tu apa maksudnya? Sloyang maksudnya kan dalam satu loyang kan. Oh, loyang ke? Kenapa selu? Sloyang. Seloyang? Sloyang. Oh, maksud dia seloyang lah. Bukan selu. Satu loyang lah kalau. Okey, faham. Okey, kita lama dah duduk ganu kan. Okey, thank you Kak. Itulah kisah Denny. Sekarang bahagia, tawa dalam rumah. Dulu benci, kini cinta paling megah. Lagi lengkap bila lahir si kecil manja. Album penyeri hidup mereka berdua. Mami pilih-pilih princess. Wow, this is my dream. Bukan majlis awak. Bukan majlis saya. Kan, kita yang mengandungkan, so tak apalah. Ni sekali je. Elara kan 18 bulan 5, saya 18 bulan 4. Mami pun ada princess tau. Awak tak perlu kot. So, kita dah nak start majlis. Kita dah siap. Ui, besarnya guys. And ni baby pancake kita, Bella Nut.
So korang siapa yang nak buat baby pancake untuk majlis event atau kahwin, boleh contact dia orang, okey? Nanti Fira masukkan, okey? Ni ice cream tengah set up lagi. Semua masuk tema pink. Kebetulan. Pandai tak saya pilih pink, pink, pink. Inilah merah satu. Oh, abang dah siap bang? Dah siap. Ni yang set up kita punya istana jadian. Wow. Gitu. Baby, tepi baby orang nak ambil gambar. Ni pula decoration kita. Nak siap dah. Sekejap lagi orang dah sampai dah ni. Oh, boleh. Ambil gambar jap. Wah, nampak tak dia siap set up dengan full sekali. Wow. So pretty. Oh my god. Cantik gila. Okay, jadi ni orang yang pertama sampai Dia dua ya? Yang pertama. Okay, jadi kenapa jadi orang pertama? Kau tolong kemas atas meja ni tau. Gambar yang kan baru nak sampai sini. Dia turun dari tangga. Erika kau tolong kemas dia. Wah. Ini tadi tamu. Jadi kau duduk lalu dulu. Duduk lah dulu. Letaklah mana-mana pun. Ni biasa Syamil malu dengan kamera kan. Siap Ni orang keberapa Orang terawal lah kalau ikut kan. Duduk dulu deh. Apa ni? Alung tengok siap atas. Ni orang penting ni guys. Tak ada ni, tak ada gambar ni. Saya nak ambil barang sekejap ni. Stokin. Tengok belakang. Allah. InsyaAllah semoga orang majlis berjalan dengan lancar, dengan semoga Elara sihat lah. Sekarang ni yang membuatkan orang rasa macam tak semangat sikit je sebab Elara lah. Dia tak larat. Bukan salahkan dia tau. Cuma dia... Yo! Tanya aku. Pelik lah. Tengok bang bapak dia. Tengok ni tema je. You lari tema ni. Tolong. Tolong. Tak ada apa ya. Main molek malam-malam nak bersika. Bahaya. Kau ingat aku siapa duduk dengan Harry? Kau pergilah cari dia sendiri. Pelik lah budak-budak ni. Orang penting ni. Busy molek orang penting ni. Halo. Dah ikhlas teh? Dah ikhlas. Yeah. Macam biasa. Macam biasa. Paling awal walaupun paling jauh tau. Awal paling jauh. Tengok lala sikit. Agak siapa? Agak siapa? Mama Dia tak sihat sangat. Tengok baju lala sekejap kita. Tengok full baju dia. Oh, ada. Siut dah semua sponsor ada ni. Bukan aku, Elara. Kan, aku tolong rekodkan je ni. Ini orang yang dah sampai. Kita tengok kat luar pula. Buat apa? Mak kupas telur. Dia tak sihat. Tengok ni korang, sian dia. Baby El tak sihat. Macam mana ni? Sedih tu muka tu. Lala. Berpikir ni macam mana ni? Sorry. Okay, you go in. Hati. Mami nak go inside. Hi guys, every day baby Elara. I love you. Hi baby. Wow. Yusof tak ni tak mandi. Takut dia tengah je. Dia makin dekat je ni. Takut tiba-tiba dah mai. Okey, aku rasa dah boleh makan kot geng. Ini makan. Okey. Nampak tak? Dia buat busy je hari ni. Hi guys. Okay. Sabar. Okey, sulalu je.
Okay guys, so majlis kita dah slow-slow berjalan. So hari ni kita ada mac and cheese kan? Kita ada mac and cheese, nampak tak? Wow, sangat-sangatlah menyelerakan. So tetamu-tetamu kita boleh datang ambil sahaja. Siapa yang nak book mac and cheese ni boleh contact. Ni. Boleh contact dia untuk majlis akikah ke birthday macam saya ke majlis perkahwinan ke, tak kisahlah. So kita ada mac and cheese dekat sini. Dah ada Rias di sini. Kita ada Rias. Rias say hi. Say hi. Afia. Hi. Say happy birthday. Say happy birthday. Elara. Elara. Okay, so dekat sana dah ada beberapa orang AI team dah yang sampai. Tu ramai gila budak-budak main situ. Budak-budak tu dia gitu lah, dia nampak kita orang yang dah kenal, lepas tu dia datang pula. Aduh. Apalah, biar je lah. Apalah, okay. So, jom kita review dulu. Hey, hi Rif. Nampak tak kita ada Rif, apa nama? Rif apa? Mana orang lain? Ha? Mana orang lain? Tak lah. Mana tahu yang lain? Rif ke? Rif datang. Rif tak gila. Bagus Doris. Thank you dah datang majlis anak aku. Thank you so much. Thank you. Kita tak pelik pun kalau tak datang sebab busy kan. Tapi dia orang datang juga. Thank you. Gila masuk makan. Tak sampai lagi. Kau paling awal lah. Itulah. Oh. Ada Sekejap lagi kot sampai. Pergi duduk makan dulu. Rif datang tak sabar nak main kolam ni. Oi, bawa baju lebih tak? Bawa. Okay. So, jom kita tunjuk dulu. Sini kita ada mana? Hi. Say hi guys. So, sini kita ada ice cream. Ni ice cream by Sweet Glacier. So, korang boleh contact lah siapa yang nak buat event ke apa, boleh ambil ice cream ni. Booth dia pun cantik, kena dengan tema kita orang. Fairy tale malam ni, nampak tak? Cute. Okay? Okay, next kita ada juga baby pancake. Nampak tak? Cute gila korang. Tengok ni. So, untuk budak-budak ke, untuk dessert-dessert orang dewasa pun boleh ambil. Tak kisah, ambil je. So, korang siapa yang nak order ataupun nak, orang kata nak vendor untuk birthday ataupun akikah ke, wedding ke, korang boleh contact dia. Bella Nat. IG ada, TikTok ada, korang boleh contact je dia orang. Search je Bella Nat. Sahaja, okay? Recommended. Comel gila. Dia macam masuk juga dengan tema kita orang, iaitu fairy tale. Nampak tak? Ada bunga-bunga, ada cermin lagi, raven besar. Cute. So, ni adalah backdrop kita. Backdrop ni yang paling I love sekali. Semua cakap comel, cantik doa. So, dalam pula, dah jatuh dah pasu. Okay, so dalam ni pula kita ada juga decoration. Nanti I tulis dekat bawah tu, decoration by siapa. Dia decoration, so dia nak nampakkan, nak matchkan dengan tema fairy tale tu. Dia masukkan sikit-sikit lah bunga-bunga pasu, and then kain pink. And kita juga ada dessert table dekat sini. I rasa mungkin tetamu kita tak perasan sebab kat dalam kan, tapi disebabkan kat luar dah pack gila dah. So kita terpaksa juga letak dessert table kita dekat dalam. Nampak tak? Oh, ada lagi lah dessert yang tak keluarkan. So, ni adalah dessert table kita. Nanti saya bagi tahu dia orang. Takut dia orang tak perasan. Ni paling penting colek-colek buah-buahan ni semua by Mama and Ma. Ni dia orang yang potong. Diorang lah yang buat semua ni. So, untuk tetamu-tetamu kesayangan kita, nanti just ambil je lah colek-colek ni. Makan, jangan lupa makan, okay? Walaupun anak kita tak sihat, tapi kita enjoy je. Tak apa, kita lupakan dulu. Kita enjoy je, kita layan dulu tetamu, bagi makan semua, okay? So, siapa-siapa yang nak decoration macam ni, korang boleh contact diorang. And siapa juga yang nak dessert table, boleh contact juga. So, jom kita tengok siapa dah yang datang. Abang makan dulu. Hari terbaik. Mesti Kelantan. Mesti Kelantan. Mas sibuk lah. Mas sibuk sudah dah. Atau kau tak minum manis? Ini mesti baru ni kan? Apa? Kamera. Aku tengok. Bergaduh pasal bola sini. Abi, aku nak marah. Aku tu Messi. Password aku ada je Arbon tu. Dia ada. Dia family. Johanna ni. Wah. Culum. Weh, Long. Tawan. Wah, Pak Long. Macam balik Labuan Bajo, Long. Labuan Bajo.
Sehat long elok main kat jalan bahaya. Budak-budak sekarang ni melawan. Tengok Alipeh kena serbu. Tu, tolong tu. Kena kocoh Alipeh ke budak-budak. Dia sayang yang ngadu sebab sekarang tengah Ronaldo dia punya Portugal punya time. Sayang pun bukan Ronaldo kalau yang dulu punya campur dengan Tengok nah Lala, tengok kat situ. Tengok baju Lala ni. Kembang-kembang ni. Lala. Jadi, pakai apa nak kejap? Princess Ehak Lu Demang. Dia tak sihat, dia demam. Maafkan dia. Masa dia nak kopi. Dia tak Apa ya tak center? DJI ni. Lawa lah. Tapi dia makin okey dah. Ada panas lagi. Makan dulu je. Tak. Tak. Dia kat dari depan. Dia tak selesa, dia tak nak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tak baju kita tebal saja. Mak tengok je tu. Mana selipar aku? Tuduh. Tak letak mesin pagi tadi. Tak jemaah? Beres? Dia ada apa nak ikut ni? Ni bersih katak. Sekejap tak sihat berjalan go. Lama tak buat gol ni dia kekok. one shot. Di mana masuk? Kita di 3 Tadi kau dapat ula tadi. Aku kamu ni. Lagi makan. Kamu ni dalam. Makcik dia dapat. Kekok sayang.
Tengok. Lala. Dia dengan bebek orang ni. Pancing dengan Miss Rachel tu. Adik tengok adik. Sambil Dibalik habis. Lala. Musuh jadi cinta, itulah kisah Felix. Sekarang bahagia, tawa dalam rumah. Dulu benci, kini cinta paling megah. Lagi lengkap bila lahir si kecil manja. Abang penyeri hidup mereka berdua. Dari gaduh, jadi cinta, dari cinta jadi keluarga. Dari gaduh, jadi cinta, dari cinta jadi keluarga. Ini selamanya. Pakai lipstick ke? Tahu dah. Ke pipi dia memang merah. Man. Oh, di rumah. Aku tahu. Yelah jangkit-jangkit ni. Dia tak panas dah. Cuma dia tak lari ubat macam ni. Dah kering lah baby. Bagi dia rehat jap. Tu Kak Liza mai dia tu. Kak Lisa. Thank you datang. Bagi dia rehat dulu lah. Bagi dia rehat dulu, bagi orang lain makan. Kat dalam. Masuk dalam. So, Aziz pergi interview, pergi suruh set your wish untuk Elara, okay? Okey. Saya nak selesaikan Elara jap. Gila. Dekat. Oh, cantik rambut awak. Kau bunga apa mas? Kan? Lara. Ya, Lara. Allah. Ingat tak apa kamera mek ni? Okay guys, so disebabkan Elara tak sihat and dia tak ada energi sangat.
kita kena announcement lah dekat dia orang yang kita tak ada proper happy birthday tu. Tapi macam frust lah kan. Tapi janganlah pun nak paksa dia tak Yelah, Allah. saya tak paksa pun. Cuma saya nak raikan dia. Faham tak? Yelah. Bukan sebab apa pun. Okay, so macam lah. Okay, so aku nak korang wish. Korang tolong wish untuk anak. Tadi kata tak ada duit nak makan. Kita makan free. Tak boleh. Free je laju lah. Aku rasa aku baru putar balik dah ada makanan. Nasi bos baru tau. Aku dah ambil paket paling murah ni. Okey lah. Ada daging, tak ada racang semua. Air sirap. Lemon aku tak ambil. Patut air masak je. Okay, wish. Sebab anak aku tak sihat. So mungkin kita tak ada proper nyanyi happy birthday tu kot. HB. Saya nak kena ni kau faham. Mau lah cakap banyak. Tiki. Saya faham tak? Okay. Dia faham tak? Faham. Okey. Happy birthday apa nama mannya anak kau? Elara Helena. Okay, happy birthday Elara Helena. Semoga Elara membesar dengan baik. Semoga Elara tak salah pilih parents. Untuk Elara, semoga murah rezeki selalu lah Elara. Amin. And dah besar nanti terus kerja lah. Terus kerja. Masa depan cegah tu. And kalau belajar dulu takut lambat nanti. Betul macam mak dia. Dah tak relevan. Sebab kita tak tahu dia comel sampai bila. Macam mak dia, lepas kahwin dia. Tak ada lah. Hilang comel lah. Baik, ada dia. Lepas tu kena over make up. Sebab tu lah. Siap lah, benci. Okay, korang. So, mungkin kita tak ada proper happy birthday nyanyi-nyanyi tu. Elara tak sihat. So, korang wish macam ni je lah. Nyanyi. Korang nyanyi lah, korang nyanyi. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Hera. Happy birthday to you. Tak, tuan dia tak ada pun. Nangis. Siapa nangis tadi? Sian dia. So, korang makan-makan dulu tau. Thank you sebab datang memeriahkan majlis. Thank you. Ya ke? Ya, anggaplah ini birthday girl. Okay? Birthday ke? Tak okey lah. Okay lah. Elara tu mini you. Betul. So, I birthday girl lah hari ni. Ganti. Okay? Ni kita ada. Nyanyi. Happy birthday. Pesawat kataku nanti adik-adik muda pelajar akapelo. Okay, so hari ni mungkin kita tak ada proper tu lah. Tak apa. It's okay. Isya nyanyi. Senang. Okay, Tak apa, it's okay. Asalkan baby Elara happy. Cepat sihat. Okay? Amin. So, thank you sebab datang memeriahkan majlis. Walaupun kita tak, majlis kita orang tak proper sangat sebab main dia tak sihat. Nak buat macam mana kan? Thank you. Makan. Kita ada kita ada pasangan ni. Nampak tak anak dia dah ramai? Askar dia dah ramai. Okey tak makanan? Okey, sedap. Okey, thank you datang. Ni nama apa? Lufia. Lufia, best tak? Cantik. Ni Anik ni. Anaki. Ni Anik. Ni Anik ni. Anik juga nama dia. Kenapa pula ni? Nak aiskrim. Dia tinggal ni aiskrim. Ambil je. Pergi ambil. Aduh, nak aiskrim. Ni? Arisha. Nampak Anaki tengok macam tu? Malu lah. Anaki ambil aiskrim dah? Okey lah, ambil. Makan je, okay? Malu pula. Asal malu ni? Okay. Oh. Kita mungkin akan tunggu Elara. Kalau dia ada mood sikit, dia bangun ke, nampak dia ada energy sikit, kita celebrate lah, okay? Macam tu lah korang. Macam kita tak ada main character, kita tak ada hari ni. So korang enjoy je lah Aziz pun
Ni ais krim, ambil ais krim kat situ. Diorang nak bergaduh kata. So ais krim kat situ, jangan ambil lah. Kalau kakak tak kasi lupa lah ni. Saya kena pergi kecemasan sekarang sebab anak saya panas pula badan dia. So saya dah tak boleh nak teruskan majlis. Guys, makan je tau. Sorry tau. Saya kena pergi kecemasan dah. Thank you. Ya, seliput pun tak tahu dah tak mana. So, makan je, enjoy je. Seorang terpaksa. Pegang pabrik tau. Thank you so much yang datang. Okay, korang. So, macam itulah. Saya tak boleh nak teruskan dah. Saya tak nak paksa anak saya. So, saya nak bawa ke kecemasan. Okay, saya dah tak ada mood dah ni. Saya sedih. Okay? Thank you. Dia balik saya Lara. Bang, saya nak kena pergi kecemasan tau. Oh, anak ah. Bang, abang tak ucap lagi birthday bang. Abang tak ucap lagi. Makan je tau. Okey. Tak boleh nak teruskan majlis dah. Saya kena Bawa dulu lah. Apalah, majlis ni letak tepi dah. Kita dah celebrate dah tadi. Kalau enjoy je, jangan risau. Okay, doa yang baik-baik je untuk anak saya. Okay? Nanti udah. Dramatik tau. Semoga Amber video high. Kat depan tu kot. Nak balik dah. Boleh lagi sebentar. Bye, thank you lagi. Oh, ada bak makan. Ada bak makan. Den. Kau dah ada wish belum? Dah ada wish dah? Wish belum? Belum. Tadi dah wish kan? Dah. Aku tak tahu, aku tak ingat. Happy birthday anak-anak Helena. Semoga jadi anak yang baik, jadi anak yang solehah, jadi anak yang bijak, jadi anak yang Wish. Macam nak tidur ke tak? Oh ni sembol ni. Sebab ni, pipi tu ikut apa? Ikut nak ni, lemak. simpan botol dalam ni ke? Ya. Salah macam mana? Salah. Sulung. Aku akan Ni idola mana ni? Yang mana? Idola gini. Pi. Mana gambar? Padu yang botak dia. Penuh memori bagi. Okay guys, so kita orang dah dekat kecemasan. Macam tu lah. Tak apa, majlis tu lain kali tak apa. Saya akan set up untuk photoshoot birthday anak saya. Untuk kita ada gambar lagi cantik. Okay? Yang penting korang doakan Elara. Okay sayang? Saya tak tahu. Mungkin doktor cakap dia demam virus. Sebab kalau korang tengok muka dia, mesti ada merah-merah, ada biji-biji. Sebab saya hari pertama dia demam, saya dah bawa dia pergi klinik. Saya dah check influenza semua, tak ada negatif. And doktor detect ada virus lah sikit. And dia dah bagi antibiotik. So balik makan antibiotik tu 3 hari. Kalau tak okey juga, bawa pergi hospital. So hari ni hari keempat, kita orang bawa dia pergi hospital. Walaupun majlis dia tak berjalan dengan lancar sangat, tapi tak apa. Okay, kita hanya mampu merancang kan. Tak apa sayang, okay? Korang doakan anak saya tahu saya tak nak nangis. Okay, happy birthday anak mami. Nanti kita celebrate, okay sayang? So korang doakan anak saya, okay? Bye-bye.